tak, negara Malaysia ni negara panas lembap. Sebab itulah tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas terik. Tapi korang kena bersyukur. Macam mana kalau tiba-tiba saja? So, hari ni saya nak beritahu anda kejayaan apa yang mengkaji tentang cuaca. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Para juri yang ada lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan locengnya, dan guru-guru saya kasihi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Adisa Kaisara binti Muhammad Zulkifli, seorang pelajar sekolah menengah yang hari ini berdiri di sini bukan untuk membosankan anda dengan angka, tetapi mahu membawa anda meneroka satu kejayaan di pandang sepi tetapi memegang kunci masa depan kita, iaitu saintis iklim. Hadirin sekalian, apakah maksud sebenarnya saintis iklim? Adakah mereka ini hanya sekadar meramal hujan di televisyen? Tidak. Secara definisi, saintis iklim adalah pakar dinamika atmosfera dan sistem iklim bumi dalam jangka masa yang panjang. Tetapi juga mengkaji anomali, iaitu keanehan corak cuaca yang berubah akibat aktiviti manusia. Korang nak tahu tak apa yang dikaji oleh saintis iklim? Skop kerja mereka sangat luas dan memerlukan media krisis. So, yang pertama, mereka mengkaji keseruan hijau, iaitu bagaimana gas-gas seperti karbon dioksida memerangkap haba. Seterusnya, mereka juga menganalisis kecairan glasier di kutub, kenaikan paras air laut dan kitaran hidrologi yang semakin tidak menentu. Kalau korang nak tahu, melalui data-data ini, saintis iklim membina satu simulasi komputer untuk meramal apa yang akan terjadi kepada bumi pada 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang. Bagi anak muda seperti saya, bidang ini sangat signifikan. Tanpa data melalui saintis iklim, kerajaan tidak dapat merangka dasar mitigasi, iaitu langkah-langkah mengurangkan bencana. Mesti korang tertanya-tanyakan, saya tak nak cuba mempromosikan bidang sains iklim ni dalam warga komuniti kita ke? Saya cuba, tapi cabaran yang paling besar dengan karenah masyarakat kita. Korang nak tahu tak apa karenah dia? Jom ikut saya. Contoh karenahnya ialah bila saudara mara atau jiran-jiran saya tahu saya minat dalam bidang sains dan iklim, automatik phone saya selalu penuh dengan mesej ni. Korang mesti nak tahu kan apa soalan yang selalu mereka tanya dekat saya? Contohnya, ada makcik chat saya, "Arisa, kamu kan minat dalam bidang sains dan iklim. Kalau makcik jemur kain petani agak-agak kering tak?" Saya nak memberitahu, saintis iklim mengkaji fenomena El Nino dan pergerakan angin monsun, bukannya mengkaji kelembapan di ampayan. Korang dah nampak kan? So, masyarakat kita merasai perubahan iklim dan mereka juga sedar dengan keselesaan harian, tetapi tiada hubung kait dengan kemusnahan ekosistem. Sampai di sini sahaja video saya. Para juri dan guru-guru yang saya hormati, saya ingin menegaskan bahawa institusi pendidikan adalah perubahan yang paling efektif. Guru-guru mempunyai kuasa dan pengaruh yang kuat untuk membentuk pemikiran generasi muda. Saya harap pihak sekolah dapat membantu dan membuka ruang kepada saya untuk terus menyebarkan kesedaran ini. Bagi generasi muda pula, kita haruslah ubah persepsi bahawa kejayaan ini bukan kejayaan yang membosankan, tapi kejayaan yang menyelamatkan bumi. Mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai renungan kita bersama. Pohon rumbia di tepi paya, tempat bersuasi anak dara, sains iklim wajah kedaya, misi belia membelah ketara. Sekian, terima kasih.